Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Dan today I nak share sikit tentang 3 serangkai. Dan apakah 3 serangkai yang I nak share itu adalah Tauhid, Iman dan Asbab. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan 3 cara atau 3 function yang berkaitan dengan asbab. Yang pertama iaitu menggunakan asbab. Dengan asbab sesuatu perkara itu Allah lakukan. Yang kedua, tanpa asbab, Allah melakukan sesuatu tanpa asbab. Dan yang ketiga, bertentangan dengan asbab. Okay, kita jelaskan yang pertama dengan asbab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu tetapi menutupi perbuatannya dengan fenomena dunia. That means menggunakan asbab. Jadi dengan asbab, sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan melalui awan. Dari awan itu dengan asbab-asbab seperti air, water vapor naik ke atas dan air hujan turun, dan banyak lagi perkara yang Allah lakukan sesuatu dengan asbab. Dan yang kedua iaitu tanpa asbab. Allah Subhanahu Wa Taala juga melakukan sesuatu tanpa asbab, seperti apa yang terjadi pada Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS, yang mendapatkan makanan di tengah padang pasir, yang waktu itu waktu kemarau, susah nak mencari makanan. Dan juga kehamilan Maryam kepada Nabi Isa AS. Dan yang ketiga, bertentangan dengan asbab. Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh melakukan sesuatu bertentangan dengan asbab. Jadi kalau kita tengok apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS, api itu fungsi dia untuk membakar dan panas. Jadi bertentangan dengan fungsi atau sifat api itu, Allah mendinginkan api itu supaya api itu tidak membakar Nabi Ibrahim AS. Jadi kenapa kita selalu menyalahkan asbab? Apa yang kita salahkan yang terjadi pada diri kita, seperti kemalangan ataupun orang melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita, apa saja yang terjadi, kita sering menyalahkan asbab itu. Sedangkan kita tahu kerana asbab itu, Allah menggunakan asbab itu untuk menguji kita di dunia ini. Kalau apabila orang yang contoh menggibah tentang diri kita atau memfitnah tentang diri kita, ujian itu adalah untuk diri kita dan juga untuk kepada orang yang membuat fitnah atau menggibah tentang kita. Jadi semua di dalam hidup kita ini, apa yang kita lakukan itu semua adalah ujian. Hanya saja kita harus tahu bahawa seberapa banyakkah keyakinan, keimanan dan keikhlasan kita, serta berapa kuatkah tauhid kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman bahawa dia menciptakan manusia ini lemah. Jadi bermakna apabila kita lemah, kita pasti ada mempunyai kemahuan, keperluan. Itu yang kita perlukan, kekurangan. Jadi dengan kekurangan, keperluan, bantuan ini, kita perlukan menggunakan asbab itu untuk membantu kita. Dan itu hanya asbab kerana segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan asbab itu, apa yang terjadi pada kita, Allah menggunakan asbab itu untuk melakukan atau menguji kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Now we talk sedikit tentang tauhid dan kefahaman pada diri kita. Bagaimana kita boleh menguatkan atau berpegang pada tauhid, dan juga apakah itu roh dan juga asbab. Jadi apabila malaikat maut datang mencabut nyawa kita, malaikat semua agak seram okay, apabila malaikat maut datang mencabut nyawa kita, sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita, kita masih berdiri. Like me, saya masih berdiri, boleh bercakap, dan badan, jasad semua masih ada. Ini waktu hidup. Tapi sekarang apabila malaikat maut datang, dia mencabut roh, mencabut jasad, mata, semua masih di sini.
Cuma apa yang tak ada tu roh apabila dia keluar. Jadi orang lain masih boleh lihat kita dengan keadaan yang sama. Bermakna mereka masih boleh melihat badan kita, mata kita, mereka masih berbicara, cuma kita tidak boleh mendengar mereka lagi. Apabila roh dikeluarkan, badan kita menjadi kaku, kita tak boleh bergerak seperti mereka. Mata kita tak boleh bergerak lagi, tak boleh berfungsi lagi, kita tak boleh nampak lagi. Jadi apakah sebenarnya roh itu? Apa sebenarnya yang meninggalkan kita daripada jasad kita? Apakah sebenarnya yang malaikat maut cabut atau tarik daripada kita? Apa sebenarnya roh itu? Apa yang malaikat ambil? Apa itu roh sebenarnya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka anir anil ruh. Jadi apabila perintah Allah meninggalkan kita, itu adalah perintah Allah. Roh itu adalah perintah Allah. Apabila perintah Allah tu tinggalkan jasad kita, itu adalah asbab sebenarnya. Asbab untuk kita hidup. Roh itu adalah asbab untuk kita hidup, untuk kita bergerak, untuk kita makan, untuk kita beribadah, dan untuk kita ikut panduan manual book yang Allah berikan pada kita untuk kita baca Al-Quran dan tengok cara hidup kita di dunia. Tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk orang yang mati yang kita membacakan Al-Fatihah kerana dia dah tak perlukan petunjuk. Tujuan turunnya Al-Quran ke dunia ini adalah untuk orang yang hidup, untuk memberi petunjuk, untuk memberi contoh apa yang terjadi pada waktu dulu, untuk apa persiapan kita di alam barzakh, di akhirat, dan banyak lagi panduan cara hidup kita. Bukan untuk orang yang dah mati tu kita bacakan Al-Quran kerana mereka dah tak perlu lagi petunjuk. Mereka ada mereka di alam lain, mereka ada benda yang mereka harus selesaikan di alam kubur, iaitu soalan-soalan apabila mereka jumpa malaikat munkar dan nakir, ataupun mereka dapat istirahat sampai hari kebangkitan. Jadi itu perkara yang lain, bab yang lain. Jadi roh ni sebenarnya adalah asbab. Okay, dalam kata lain, roh adalah asbab untuk kita bergerak, berbicara dan sebagainya. Tanpa roh tak boleh lakukan. Okey, ada yang mengatakan kalau orang koma that means dia tak ada roh kerana dia tak boleh bergerak. Orang yang koma, dia orang yang tertidur dan dia masih bergerak sebenarnya. Degupan jantungnya kerana adanya roh, di situ ada asbab untuk menggerakkan anggota dalaman badan dia. Jadi kat situ ada penjelasan yang lebih detail. Okay, jadi apa yang kita lakukan, kita hanya boleh melihat kerana perintah Allah, iaitu kerana roh, kerana sebab. Kita hanya boleh mendengar kerana perintah Allah. Dan kita juga boleh berkata-kata kerana perintah Allah. Ada yang apa yang kita bergerak ni semua perintah Allah. Kerana kalau jika Allah tidak menggunakan asbab ini dan tidak memerintahkan asbab ini untuk menggerakkan, kita tidak dapat berbicara, kita tak dapat mendengar, kita tidak dapat melihat. Jadi ini semua adalah perintah daripada Allah, salah satu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah erti roh sebenarnya, adalah asbab, dipanggil roh. Salah satu zat yang Allah kasih, kekuasaan Allah yang Allah pinjamkan pada kita, dan kita sumpungkan diri kita di dunia ini. Sedangkan kita tak boleh melakukan apa-apa tanpa asbab, tanpa apa yang Allah berikan pada kita di dunia ini. Ini semua hanyalah pinjaman, tapi kita menyombongkan diri dengan pinjaman yang kita ada. Seolah-olah kita meminjam kereta kawan kita, kita sombong kita ada kereta semua. Sebenarnya kereta tu bukan kereta kita, kereta orang ataupun kereta yang kita sewa, tapi kita menyombongkan dengan orang lain kita ada kereta, seolah-olah kereta itu milik kita. Jadi lihatlah nikmat yang Allah berikan pada kita selama ini yang kita kurang bersyukur. Apakah kita masih nak deny untuk menyembah Rabb yang menciptakan dan memberi kita asbab untuk kehidupan? Apakah kita ingin mendelay, melupakan apa yang diperintahkan pada kita? Kita hanya bersyukur kerana apabila kita dapat sesuatu yang menggembirakan kita, kita bersyukur. Tapi kita lupa untuk bersyukur walaupun ujian datang pada diri kita. Kita juga bersyukur atau mengucapkan Alhamdulillah di tempat yang salah. Sebagai contoh,
kita dapat satu ubat, kita cuba ubat tu dan ubat tu serasi dengan kita dan kita sembuh daripada penyakit itu. Ada orang jalan tadi. Jadi kita sembuh daripada penyakit itu. Jadi kita kata alhamdulillah aku makan ubat ni aku baik. Ada juga kita katakan suplemen, contoh Polini. Alhamdulillah aku makan Polini, aku punya badan makin sihat. Kita recommend kawan kita, makanlah Polini, aku makan Polini, alhamdulillah sihat. Jadi ucapan alhamdulillah kita ni apakah untuk Allah? Alhamdulillah Allah telah menyembuhkan aku, telah menyihatkan aku melalui produk ini. Tapi kita lupa, dan apabila kita ditegur, kita jadi manusia yang sombong sesombong-sombongnya. Kita akan menafikan apa yang kita ucapkan. Kita akan kata, tak, maksud aku alhamdulillah aku bersyukur pada Allah dan aku tahu ini asbab. Sebenarnya pada awalnya dia tidak mengucapkan alhamdulillah kerana Allah, tapi kerana produk tersebut. Jadi ini juga boleh termasuk kategori syirik kecil, kerana kita percaya dan meyakini produk itu, asbab itu bukan Allah tapi kerana asbab itu. Dan apabila kita ubat itu tak serasi dengan kita, kita tidak terfikir asbab yang kita gunakan ni Allah tidak mau menyembuhkan kita, kerana mungkin Allah ingin mengampunkan dosa kita, tapi kita menyalahkan ubat itu atau produk itu. Kita mengatakan produk ini tak bagus, aku dah makan berapa banyak kali, badan aku masih sakit dan sebagainya. Jadi kita lupa tentang kebesaran Allah dan zat-zat yang Allah berikan pada kita. Kita lupa semua itu dan kita lebih bersyukur dan berterima kasih dengan asbab-asbab yang mati, kerana benda-benda ni semua makhluk yang mati, tidak ada kuasa, tidak ada daya upaya. Jadi apa yang saya nak tanyakan, di dalam surah Al-Ikhlas, di manakah terletak ayat ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Kita tidak akan jumpa ayat ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas, tapi apa yang kita nampak adalah tauhid. Di dalam surah Al-Ikhlas adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Al-Ikhlas. Jadi apakah salah satu sebutan atau panggilan syahadah apabila kita sebut syahadah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dipanggil, selain daripada syahadah, dipanggil kalimatul ikhlas. Jadi kalimah yang ikhlas. Kalau kita lihat dia punya apa yang berkaitan tentang al-ikhlas, tentang syahadah kita, dan juga tentang azan. Apabila azan, dia memulakan dengan 4 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, dan diikuti dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi daripada situ apa yang kita nampak adalah tauhid, tentang keimanan, walaupun di dalam azan permulaannya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kita tentang I am great, Allah Maha Besar di hati kita. Everything is Allah, everything kepunyaan Allah, apa pergerakan, everything semua milik Allah, pergerakan Allah, nikmat, zat dan segalanya daripada Allah. Jadi itu yang kita harus tanamkan di hati kita, bukan makhluk, bukan manusia, dan bukan apa saja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila iman, tauhid kita bertambah menjadi kuat, kita akan melihat segala-galanya. Kita akan lihat putusan Allah, keadaan ini, semua benda di sekeliling kita adalah pergerakan dan perintah Allah. Itu yang kita lihat. Tidak ada apa selain itu. Jadi cuma apa yang kita boleh lihat cuma satu, iaitu Allah di sebalik semuanya. Jadi segala sesuatu di dunia ini adalah tirai, adalah seperti hijab, tirai untuk Allah memerintahkan sesuatu terjadinya. Di sebalik tirai itu adalah perintah Allah. Allah kata bumi ini bergerak, matahari bergerak, kita hidup, makan, bulat di dalam batu. Jadi itu semua perintah Allah di balik menggunakan asbab dunia dan kehidupan. Dan apabila kita sedar dan faham tentang ini, disitulah terletaknya keimanan tauhid kita yang murni, yang ikhlas, dan kita tahu kita hanya berusaha dan
berusaha dan bertawakal. Jadi kita tahu apa yang datang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, kenapa kita melakukan sesuatu demi orang, demi manusia, demi makhluk ciptaan Allah juga sama seperti kita? Ini adalah penawar daripada sifat riak ataupun sifat ujub yang sebenar. Cuba kita untuk menarik perhatian manusia, untuk memuji kita, untuk memandang kita seperti orang ini baik, orang ini tidak lokek, orang ini sopan santun dan sebagainya. Apa yang kita lakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tapi kerana manusia. Saya kasih satu contoh. Saya membantu teman saya, kawan saya. Dia memerlukan duit. Jadi saya beri dia pinjam, dan alasan untuk saya beri dia pinjam kerana saya kenal dia dan saya yakin dan percaya dia tidak akan menipu saya dan dia akan pulangkan duit itu pada saya. Jadi niat utama ni dah jadi salah. Apabila niat ini dah jadi salah, kawan kita tak pulangkan balik duit kita, kita jadi kecewa, marah dan kita menuduh yang macam-macam pada orang tu. Sebenarnya niat kita untuk membantu bukanlah kerana kita percaya orang ni, kita percaya pada Allah. Dan niat membantu bukan membantu orang yang ini kerana kita kenal, tapi kita membantu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila orang ini tidak membayar atau tidak memulangkan balik duit kita, kita tidak merasa marah. Dan kita tahu apa yang kita lakukan kerana Allah, dan kita tidak mengharapkan walaupun perkataan terima kasih daripada teman kita. So, persoalannya bagaimana kita boleh balance kehidupan dunia, seperti orang yang biasa cakap kita harus balance dunia dan akhirat keduanya. Jadi macam mana kita nak balance? Macam mana kita nak pertimbangkan? Untuk menimbang dua perkara, kita harus membagi dua. We have to separate dua perkara ini, baru kita boleh timbang, boleh balance out. Jadi untuk balance antara akhirat, ibadah, dunia dan kehidupan kita yang sementara ini, untuk kita belajar mendapatkan ilmu dan juga persiapan kita di akhirat nanti. Jadi di sini ada beberapa contoh yang saya nak share. Kita bekerja, bagaimana kita ingin bekerja dan juga kerja untuk keperluan dunia. Kita ingin mendapat dunia kita, keperluan di dunia, dan juga beribadah untuk akhirat. Jadi waktu kita bekerja dengan niat, aku keluar bekerja ini untuk mencari nafkah, untuk berjihad mencari nafkah, menggunakan asbab ini untuk memberi makan keluarga aku, anak bini aku. Dan waktu kita bekerja, sambil kita bekerja, kita mengingat Allah, kita berzikir, kita jangan tinggalkan solat, kita melakukan kerja atau bisnes dengan cara yang jujur, dengan tidak berbohong dan sebagainya. Kita ikut perintah Allah dan hukum-hukum syariat di dalam pekerjaan itu yang kita lakukan, dan sebagai asbab itu kita mendapat rezeki yang insya-Allah barakah untuk keluarga kita. Jadi kita dapat keduanya, dunia dan akhirat. Sama juga belajar, kita hantar anak kita ke sekolah, 8 jam di sekolah, mereka tumpukan pada dunia dan masa depan mereka dengan dunia, dengan sekolah. Kita harus mempraktis anak-anak kita apabila mereka keluar, niatkan di dalam hati tujuan kau belajar ni untuk mendapatkan ilmu, kerana ilmu itu adalah ibadah. Beri kefahaman pada anak-anak kita, ilmu itu adalah ibadah. Tanggungjawab engkau pergi sekolah untuk mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kalau engkau diberi kesihatan dan kekuatan, ilmu itu akan menjadi manfaat bukan untuk diri kita tapi untuk family kita dan orang-orang lain. Jadi waktu anak kita ke sekolah, kita ingatkan anak-anak kita, waktu recess, waktu rehat ataupun waktu apa, lakukan segala sesuatu itu mulakan dengan bismillah, dan sentiasa basahkan lidah kita dengan berzikir. Cara kita berkawan di sekolah dengan sopan santun, dengan adab, dengan akhlak yang baik, itu semua termasuk bab ibadah. Jadi kita melakukan sesuatu pekerjaan atau apa-apa saja pekerjaan, kita dapat balance dunia dan akhirat. Keduanya kita dapat dalam masa atau dalam tempat yang sama. Jadi apabila kita di dalam keadaan kita memerlukan sesuatu, kita dalam keperluan sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tidak melihat kita daripada diri kita, siapa kita, tapi Allah melihat hati kita. Sebaik saja kita memerlukan sesuatu, Allah straight away dia lihat hati kita. Apakah kita terus kepada asbab atau kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu
sebelum ke asbab. Jadi di sini maksud apa yang saya ingin sampaikan adalah apabila kita sakit, apakah kita terus fikir aku demam ataupun aku sakit kepala, aku nak ambil Panadol, terus kita ke asbab itu, ataupun kita kata oh aku sakit, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji aku dan mengampuni dosa aku, kita bertaubat, beristighfar, bertaubat kepada Allah jika atas dosa kita dan mohon syifa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan penyakit kita dengan asbab-asbab yang kita gunakan. That is the reason why ada beberapa orang dia makan ubat tapi tak baik kerana niat dia dan tujuan di fikiran dia tu ubat ini boleh baikkan dia. Jadi di situ kesilapannya. Jadi apabila dia makan ubat tu tak juga baik ataupun lambat dia punya efek baik. Tapi apabila kita tahu itu hanyalah asbab dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan kita, insya-Allah di situ mungkin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sebelum kita sampai masukkan ubat tu di dalam mulut, kita dah sihat, dah sembuh daripada penyakit itu. Jadi apabila kita lihat cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, waktu dia sakit, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi ke satu pohon dan ambil daunnya untuk makan, dan Nabi Musa sembuh daripada penyakit itu. Dan kali kedua, setelah beberapa lama, kali kedua Nabi Musa sakit lagi dan dia terus ke pokok itu kerana dia teringat apabila dia makan daun daripada pokok itu dia sembuh. Dia terus ke pokok itu, dia makan daunnya tapi tak sembuh. Di situ kita harus kita dapat pelajaran bahawa pada kali pertama Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke pokok itu untuk makan. Jadi dengan keyakinan dan kepercayaan, Nabi Musa alaihissalam percaya dan yakin Allah tidak akan bohong dan dia makan daun itu, dia sembuh. Dan kali keduanya dia bukan kerana Allah, dia yakin kerana pokok itu yang menyembuhkan dia. Dia ambil asbab itu, dia makan, dan disitulah dia tidak sembuh apabila dia makan pohon itu. Jadi even apabila kita haus, di dalam kehausan, haus itu bukan datang kerana kita tidak ada kurang air, tapi asbab yang Allah berikan membuat kita haus, dan kita menggunakan asbab untuk minum air kerana perintah Allah untuk kita minum air, memberi rezeki itu minum air, dan hilangnya haus itu kerana Allah. Jadi ada juga orang yang haus, dia minum air tiga teguk tapi dia punya rasa haus tu belum hilang. Dan ada orang apabila dia faham tentang ini, dengan 3 teguk air dia merasa dahaga dia hilang kerana Allah memerintahkan untuk hilanglah dahaga di dalam tubuhmu. Maka hilanglah dahaga kita dengan menggunakan asbab meminum air yang baru kita minum tadi. Jadi kadang-kadang kita apabila ada satu kejadian emergency, kita bila satu kejadian terjadi, kita terus telefon ambulans. Kita mengharapkan ambulans tu dapat cepat datang menyelamatkan keluarga kita atau sahabat kita. Sebenarnya yang apabila emergency terjadi, pertama sekali kita beristighfar dan minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ baru kita menggunakan asbab-asbab itu. Kalau kita yakin atau percaya asbab ini yang akan dapat membantu, maka di situlah permulaan masalah-masalah dan banyak lagi ujian yang harus kita tempuhi. Jadi di situlah sedikit sebanyak apa yang saya nak sampaikan tentang 3 serangkai. Tapi sebelum akhiri, saya ada ingin menyampaikan sesuatu untuk peringatan kita bersama. Yang pertama, jika kita tak boleh memakai pakaian ini di dalam solat, maka jangan pakai. Jika kita tidak mahu mati di tempat itu, maka jangan kita pergi. Jika kita tidak mahu kata-kata itu sebagai kata-kata terakhir daripada kita sebelum kita mati, maka jangan kita ucapkan. Kita jalani hidup ini seolah-olah ini adalah hari terakhir bagi kita di dunia ini, kerana tidak ada apa-apa yang pasti, tapi mati itu tetap pasti, dan suatu hari nanti kita pasti mati. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.